Ni ada air orange juice ni. Kan? Ha, tu tak nak tahu halal ke tak tu dia tu. Halal. Ha? Chicken wings or one piece? How many pieces? Maybe three. Three. And the wing? The Wings. yeah, niblet? Wings. The wings. Oh, this is wing boleh? Boleh lah. 1 kilo of wings and 1 Guys, tengok bola. Kau nampak madu kat sini tak? Ni mana yang salt ni? tak habis je ni. Berapa ni mahal? Oh, mahal. Susah nak masak macam tu ketoi. Macam mana? Ni nak yang dah hancur dah. Senang nak masak. Air mineral tadi beli yang sini kan ada beli tak beli kan? Mana kita nak beli? Semalam nak beli dia tutup sebab dia beli banyak sikit lah. Tak ada air ni. Betul tu. Ambil lah ayam. Depan. Ni dua? Hmm? Oh, 10. Ni untuk 10 murah ni. Mak, pergi ambil air mineral lagi satu, Mak. Yang macam ni. Oh. Berapa? Satu lagi. Jom. Oh, Melayu lah. Oh, Melayu apa ya? Tak tahu apa kata kawan. Suka hatilah, ambil lah. Satu. Kak, siapa kak? Mana bayar? Umumi. Ada ke pancake? Macam mana? Pancake mau berapa? Pancake. Pancake? Kau nak makan pancake ni? Pancake lah. Ni tak, ni tak. Ada finger. Raja. Raja abang sini. Macam ni guys. Nak bag tak? Nak bag tak? Ni ada beg. Madia, come. Come. Dah, dah. Oh, ya lah. Kalau toilet ni snack. Ambil ada beg. Nah, Pegang. bagi baju kat mana? Jom. Ya Allah. Ni balik kan? Ni mana pusing? Alang pusing. Dapat. Dia kata any ball 1 pound je. Ya. Elok ke ni? Any ball 1 pound. Oh, lemon 1 pound. Lemon. Ada lagi 3 biji ah? 3 biji je. 1 pound. Lemon ya? Yeah, 1 pound. Siapa nak apple? Tak nak. Banana? Kiwi? Ha? Kiwi nak? Ha?
Tak ada filler. Ada satu paket dia. Ni ada 10 Bawa? Gampang. Oh, tiga. Jom. Thank you. Buah pisang. Ambil lah. Pisang ni berapa? Ni 78 pence. Loose banana 90 pence Satu. per kilo. Oh, per kilo. Murah lah. Ambil lah. Ambil lah basket tu. Berapa? Kan nak balik dah besok. Dia bawa balik kan benda ni kan? Kan balik Malaysia. Tahan ke? Lah. Dia pernah bawa balik daripada Australia. Dia nak balik lambat lagi ni. Bukanlah sekarang. Masa ni kasih cherry semua tu dah bagi. Rasa yang dia nak pulang lain. Cherry. 400 gram murah. Strawberry, cherries, avocado. Strawberry tak ada dia pecah. Okay. Oh, strawberry kat Malaysia ada. Susu. Zuzu. Ni bawang. Panaskan roti je lah bread tu dengan mushroom soup kita makan lah. Mana? Kat Long ni mana? Mushroom sepanjang besar-besar pun okey. Buah dalam ni. Buah. Nak tu ke? Ambil susu yang besar. Yang biru. Yang biru. Berapa ringgit? Okey. Ada yang murah lagi? Tadi dekat tu, apa yang tadi tu lagi murah. Dekat Aisyah lagi murah tadi. Apa yang murah? Susu? Berapa? Satu pound 20 pen. 1 liter? Yang kecil ni. Oh, kecil. Sama je harga dia. Ni 85 pence. Lagi murah? 85 kan itu krem macam rasa dia lagi. Oh, hotel tu 120? Tak adalah murah. Lagi murah sini. Macam mana mamak kata sana lagi murah? Ini paling besar. Yang tu 140 pence. Ni apa? Toffee pudding. Toffee. Beli lah. Vegetarian. Halal ke ni? Vegetarian. Vegetarian. Okay.
Dia buat daripada kurma. Timbang kat mana? Ha? Mana nak timbang? Timbang nanti kat mesin tu. Kan? Jom. Pagi esok breakfast apa? Ada benda tak? Biskut Sofia kat mana beli? Ada Joy. berat semalam kat rumah ada satu je semalam. Okey. Beli aluminium foil. Halal ke ni kan lu? Satu je air dia. 2 je. Wah, cukup lah. Besok kita nak balik dah. Nak bawa berat. Apa nanti jalan yang minta lagi yang kecil ada untuk bawa jalan. Itu nantilah besok lah. Ni kalau ada balance ni, tuang je dalam botol kecil. Kecil ada. Ha? Apa dia? Botol kecilnya ada ke? Ada lah kot. Okay dah, jom. Apa lagi? Lapar lah yang nak makan pizza. Jom. Di dalam tu ada ni. Oh, banyaknya biskut dia. Ni? Tim Tam ni ada. Kopi kat ni best tak? Madu tak ada lah kat sini. Jenuh saya madu. Kat mana lah madu? Nah. Kenapa? Bawa balik ni 1 pound. 1 pound nak bawa balik pergi Malaysia? Kat duty free tak ada ke? Ada ni. Mana ada ya? Nak hantar lah. Masa balik. Alright. Mamat, angkat dulu air tu. Angkat dulu air. Tadi belum angkat nanti dia jatuh squash atas benda. Tak apa. Okey. Letak. Letak dulu air tu. Okay. Bawa dia elok. Dia dah jatuh. Biarlah tak apalah, memang dia akan jatuh kan. Keropok tak nak Sofia? Itulah. Inilah nak makan kat Mana takis? Tadi nak rasa. Kalau dia 50 sen ke 40 sen ke boleh lah. Ada ke buat pusing? Ada air tu jumpa bawa ni nampak? Tak halal lah. Ya ke? Ni vegetable crisps. Ni. Kita pun tak sedap. Ni kata halal. Ni tengoklah tak ingredient ni. Ni tengok. Suitable for vegetarian and vegans. Ha. Yang tak halal ni suitable for vegetarian and Ni lah vegan. yang ambil tu. Yang tu. Mahal tu. Apa? Apa dia ni? Ni ada 89 pence ni. Tak apa ni. Dah jom. Oh, nak tak ambil dah. Tak apalah, letak je. Yang ni mahal lah. Ayah punya 50 sen je, yang homemade je. Ya. Home brand. Ha. Ni apa kat rumah ni satu tau. Ni makan. Aluminium foil ada ke? Asyik. Nak bakar macam mana? Ya. Berapa ni? 99 kan. Apa tu? Mushroom. Oh, mushroom. Wow. Mau RM600 ni habis. Mana sampai 600? Kalau dah Tak nampak. Tak bayar. ini tisu ni kitchen roll murah tak? Tolong. Aluminium foil tak ada, kita nak bakar ni. Tu dah. Tolong ni tu tak? Yang tak pernah makan. RM1 ambil tak? Ambil yang berat sangat. Right lah. Cubalah. Dah. Tak tahu apa-apa je. Tolong tak? Ni RM1.19 mahal tak? Kitchen towel. Perlu tak? Ada lagi tak kat rumah? Tak ada lah kan?
toge dia. Pak Choy dia. Mana bang? 89 ni. Oh. RM6. Ada spinach, ada mushroom, ada carrot. Ni cherry tomatoes yang kecil-kecil ni murah. Cherry tomato ni sedap ni. Ambil lah. Tapi banyak sangat bang. Apa kena banyak ni? 1 pound tu 1.5. Kan? Kalau tak habis buang lah. Macam mana? Ni lah paling jimat untuk kita. Yang ni ada. Ni. Ni ada. Tomato. Okay. Korang kena makan juga lah. Ayah. Sampai ada benda ke nak beli tu. Angkat basket tak atas ni. Mana tolong? Ni letak basket. Oh, heavy. Alamak. Ni mana suruh letak basket dia tu? Ini. Okey. Sikit. Tak sana. Mat tepi. Bagi kalung buat. Bagi kalung buat. Ada lompat sekarang. Tak apa, it's okay. Kang Ahmad tolong angkat je. Kang. Okey, ada lagi? Tomato. Tomato. Ada lagi benda yang ringan-ringan. Mushroom. Meh. Tak. Kisi kat Umi. Allah, dah tinggi dah. Meh.